Mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM2,000 jika gagal bayar 1 bulan penjara dan sebagai hukuman tambahan, kamu juga diperintahkan menjalani satu perintah khidmat masyarakat selama 12 jam dan perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan. Aku rasa kalau nasi dah jadi bubur, lemang kau ni dah jadi arang dah, Man. Mak. Man, betul-betul minta maaf dekat Mak. Banyak menyusahkan Mak. Man tak dapat bagi duit raya Mak. Guna duit Mak lagi adalah. Man, minta maaf Mak. Terpaksa guna duit simpanan keluarga sepanjang sebulan Man tak ada ni. Tak apa, Man. Ambil ni. Allahu Akbar walillahil hamd.